Hi, saya Ayu. This is my first vlog. So, mulai hari ini saya akan bercerita di sini di Alam Maya untuk anda semua. So, cerita saya pada hari ini adalah tentang teater musikal Terima Kasih Cinta yang dah berlangsung di Istana Budaya. Dipentaskan bermula pada 19 Februari hari itu hingga 6 Mac. Jadi kepada peminat-peminat seni tanah air yang suka datang tengok teater, datanglah ramai-ramai support teater Malaysia ni. Jadi tentang cerita Terima Kasih Cinta. Asalnya cerita ni adalah daripada filem Cinta arahan Kabir Bhatia, dipentaskan dan diolah semula oleh Pat Ibrahim ke Istana Budaya lah. Yang artis-artis yang terlibat dalam pementasan ni, kita ada Latif Ibrahim, kita ada Safura, kita ada Didi, kita ada Deja Moss, Anding, Faradia, Syajiri, Norish Karman, Tony Yusof, Vince, Nadia dan tak lupa juga artis cilik kita Mary. Ada ramai lagi siapa tingkas macam Sharifah Alia, kita ada Akma, Eliza, Kaut dan juga tak ketinggalan siapa-siapa tingkas yang mungkin korang sini pun tak kenal. Diorang bukan artis tapi sangat-sangatlah berbakat besar. Dan korang semua kalau datang tengok, korang takkan menyesal sebab vokal diorang sangat bagus. Oh, tu macam puji diri sendiri jugalah. Whatever. Jadi kalau anda peminat teater, datang support ramai-ramai. Kita masih ada lagi. Macam malam ni pun ada show lagi. So saya pun dalam kabut dan nak pergi IB. Tapi tak kisahlah kan. Itu je lah kot untuk hari ni. Lepas ni kita cerita lain pula. Okay? Untuk dapatkan tiket, anda bolehlah datang ke Istana Budaya sendiri dapatkan tiket. Ataupun anda boleh lawati web ni www.tickettoyou.biz tickettoyou.biz biz. Okay? Jangan lupa beli. Kita ada tiket daripada harga RM30 sampai RM300 kalau tak silap. Anda mesti akan terpegun dengan set pentasnya, dengan warna-warni kostumnya. Jadi datanglah. Lagu-lagu dia sangat hebat. Lagu-lagu susunan muzik daripada Roslan Aziz. Gila tak nak dengar? Datanglah dengar. Okay? Kita jumpa nanti lagi. Kita cerita benda lain pula. Jangan lupa datang tengok. Okay? Balik. Terima kasih. Cinta. Bye.